Esok hari pertama kali Hana sekolah. Hana kenalah patukan kita kena baca kan. Esok pertama kali Hana sekolah, Hana kena kemas beg. Mana beg sekolah Hana? Ni beg sekolah Hana. Ya. Okeylah, kita letak barang-barang semua. Oh, dah letak. Ini buku pelajaran dan buku tulis. Taklah dalam ni. Esok pagi Hana sekolah. Biarlah. Ya. Kena tidur dah ni. Pada esoknya. Pusing kantuk lah. Hari ni kan Hana sekolah. Itulah. Pertama kali Hana sekolah. Ya. Dah siap-siap. Pakai parfum. Wangi. Okey dah. Hana dah siap. Tinggal Hana pakai beg. Dah sampai. Hana naik bas lah. Tunggu, saya nak naik. Tunggu, saya nak naik. Okey, awak naik. Dah sampai. Bye-bye. Assalamualaikum cikgu. Saya nak belajar ya. Wa alfa Hindu. Wa aina fan. Wahama. Saya buku tulis cikgu. Saya tak bawa buku tulis. Awak ni. Ni nah. Ahmani wa ainafi. Maksudnya kami berbakti dan kepada Tuhan. Okey cikgu. Semua beratur. Cikgu tu. Tersilap cikgu. Cikgu jap. Tu cikgu. Ni cikgu papan putih. Cikgu, saya nak tanya je apa maksud ni? Ni dengan ni saya dah siap cikgu.
Nah. Terima kasih, cikgu. Oh, ya ke Disa? Tak apalah. Nah. Terima kasih ya. Cikgu tanda sekejap. Mana pen cikgu? Oh, ni pen cikgu. Cikgu tanda sekejap. Okay. Afwani Diego. No. Ni ya. Okay. Hana Mikaela. Nah. Buka awak. Okay, nah. Terima kasih, cikgu. Betul ke, cikgu? Okay, betul. Korang-korang, jom lihat. Akak nak beli yang situ. Wow. Sedaplah. Akak beli. Ni berapa? Okay, sedaplah. Yeay, dapat banyak makanan. Kak Ustaz, kau tak lihat ke aku ni tengah baca-baca? Sedapnya. Penatnya rehat. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Itulah. Saya ke? Saya tahu. Beto Aika. Dah boleh balik lah. Cikgu dah boleh balik. Okey. Ya. Terima kasih, cikgu dah ajar kami. Salam, cikgu. Ya, tak apa. Salam. Alah. Ya, terima kasih. Bye.